tengok apa? Paprik. Penanggah ni pun nak makan paprik lah apalah. Soya ni sebiji rasa macam Dutch Lady strawberry. Tapi soya. Siapkan lubang aku kat sini. Tak tahulah lubang ni aku nak suar apa. Mana dia? Dah siap ke tu? Dengar tak bunyi generator? Kat mana Haji generator tu? Aduh, masuk dalam parit ni sekejap lagi. Awak berdiri situ, nak tunjuk dia apa? Sana. Okay, ready? 1, 2. Aduh, habislah untung buat agak-agak bayar binatang ni ya. Hai. Nantilah besok. Oh, kalau aku free nanti aku buat. Tak free lah. Mana nak free aku nak buat live pun. So, besok Faizul lah dalam IG aku. So ni counter untuk beli retort dan dapatkan voucher. Lepas tu baru masuk kat sini. Bila dah masuk tak boleh keluar dah. Kalau keluar tak boleh masuk dah. Bila masuk boleh keluar. Bila dah keluar tak boleh masuk. Makanlah sampai kenyang terlentang. Aku goreng, aku buat 2 kali dah. Muharram, Safura, Syawal, makan. Get up from my face. Face gampang. Hah? Dah ada ke? Dah ada ke calon-calon tu? Kau jangan bergenjak pada pasar malam tu. Duduk kat depan tu.
Tahu? Duduk je pegang macam ni. Ampun jangan duk gelak kat dia kan? Akan nyanyi lagu ni. Penawar rindu. Penawar rindu. Wanginya kek urin ni. Kau berapa lah Hamai suruh aku sign ni? Nanti kita kena guna tingkap tu. Tunggu. Ya, nak apa? Mana? Pen? Apa Mai tak bawa pen? Sayang nama apa? Ambil belon tu satu, cik. Ambil belon satu. Pilih warna. Nanti saya Asyik lah ni ke? Hai. Kasih tu. Mama. Salam. Salam. Salam macam mana? Muka tu kecil-kecil lah. Keden. Kita terima kasih tu. Bye. Senduk. Ambil tu lah. Putih tu. Ni kita tak makan dalam restoran nasi kandar kat Penang yang kotor. Tak mau dah. Oi, Apa Lugia ke, Line Clear ke, Rafi ke. tak ada lah. Sekarang kedai tu Semua timai luyam. boleh dengan Bukit Bintang je. Si kandang Tengok ni. dia. Si kandang tu nanti. Ambil ayak sikit, kocak. Air dalam tu tahu bersih dah tak ada. Ambil satu jap. Sama. Cukup lah no, banyak ni. Oi, 30 kilo Malam ni. Ha? 30 ni. Kalau ramai, Hamid tu gunting kecil-kecil baru bagi dia. Boleh tak apa? Garing ke bawah. Slow sikit api. Buat kena semua. Orang jantan, mai tolong.
Apa itu tu kali ni? Dalam. Kau dalam pun kan? Ada ni. Cacat pula tu. Okey. Bismillah. Tunjuklah ada janda 2-3 kerat yang tinggal atas dunia ni. Tapi rendah tu. Tapi rendah-rendah pula. Aduh. Kita buat 20 Oi, ni kita tak nak nasi bijak ni mama. Oi. Amos. Bersama siap. Yang naik kapal terbang, yang nak bah, yang nak kereta api, yang bawa kereta, yang celapak LRT, yang jalan kaki. Aduh lah, macam mana lah aku tak sayang. Buk Mai. Ini mari dek. Minta ampas modal lah rasa makan. Tak dapat beli pun at least hampa dapat rasa makan setiap benda yang aku tomeh. InsyaAllah. Dan minta benda tu pun sedap, tak basi, elok. Dia punya, Buk Mai lekah. Aduh. Nasi lemak aku buat dua nah. Satu nasi lemak biasa dengan nasi lemak utara. Nasi lemak ada yang masak merah, ada sama tomeh udang, sama tomeh sotong, ikan cecaru masak sambai. Lekas nak habis dah punya story ni. Satu lagi. Jamu hampa makan lah sama tomeh udang. Sama tomeh udang aku goreng dulu nah. Lagi sedap. Lagi minyak tak bermain lah. Tu dia. Ada lagi sebekas macam ni. Makan hampa. Sotong besar-besar ni seorang sekor. Makan lah hampa. Main lagi. Tu dia. Makan. Jangan balik selagi tak kenyang. Makan nasi sini nah. Main makan nasi sini lah. Aku rasa boleh bodah tu bawang tu. Dia dan kecut. Okey, alhamdulillah. Jadi masamah dah siap, sama tomeh udang dah siap, sup Maggi sup pun dah siap, sup dia. Tengok lu, bulu tengok. Sikit. Yalah, inilah rahsia kita. Okey, kacau tengok. Alamak. Baby lah. Tangan lain-lain walaupun resepi sama. Sikit lagi. Dah. Tak lagi bawang tu ambil layu sikit baru tutup api. Tak soto lah. Ui. Nak berasin. Tapi dah habis pakai ni je boleh? Tapi Cadbury. Oh, okey. Cadbury tu lah yang sedap. Bismillah. Bila beli. Boleh saya ambil payuk satu kosong. Tengok tu. Tahan hari. Dah.
Gua sekali bawang. Habiskan je tak? Oi, bro. Siapa-siapa pegang ni? Terbalik cuma lagi. Tak hangat ke? Ha? Okay. Hampa ni semua aku tak tahu buat pada apa. Tak panas pun. Oh, tak boleh lagi. Madu mana boleh ada panasan. Kita kena tutup api pun kita boleh pupuk. Kita hilang dia punya khasiat. Walaupun aku tak tahu madu ni madu betul ke, buat pada apa, plastik ke. Ni in China. Kuat lah. Malah mabuk ni. Ma? Tak, nak terak. Angkat. Berapa jenis laut dah? Nah, tuang. Lintas mai. Aduh. Yang ni yang tak suka ke Fendi? Oh, ni resipi baru. Aku memang macam tu. Tidur je bangkit resipi baru. Tidur bangkit esok hari prepare. Mana penapis tu? Get ready. Ni start je. Aku lempak-lempak sekali betul angkat lah. Stop ke? Okay, angkat. Oh, syaitan. Ini hang tak boleh makan telur ni. Hang dah puasa. Dah buat dah. Nya nanti terkeluar nanti. Dah repair dah. Hari repair macam mana? Tekan masuk dalam. Potong. Satu bukit bintang berasin aku tomeh ni. Bismillah. Tutup api. Jangan tirak semua lagi. Nak tengok. Angkat kuih. Ya. Ambil kan. Meleleh kat hidung. Tapi sedap lah kata. Boleh buat lagi sikit. Tekan je. Nampak habis lah Memang ngangam dah. Teruk sangat Fendi buat dia sekali. Teruk sangat. Ha ni guelok ke cinggir? Aduh. Oh ya Allah sedap lah.
puas petai. Ha, barulah segak pakai bulu mata. Kata. Hang ni aku dah masak kat 10 lot memanglah lupa. Goi pula lah kata. Tadi dah rata elok dah. Tak kena perata lagi. Ha, tengok. Inilah untung kita orang dapur Fendi. Pendek-pendek tu. Ha, tenye. Tenye. Puas sayang ni, sayang. Hai, sayang. Habis ikan tu hampir kutip balik tadi. Sedap. Tengah-tengah ni. Dia nak ketuk sikit mas. Dah, angkat. Nah. Tak ada pinggannya. Hei, awak banyak sangat pinggan. Mana? Oh, tak apa, Pak Zul dah nampak ni. Kami sampai saat-saat terakhir tau buat kek. Sampai pukul 6 ni duduk kacau lagi. Ha. Ada masa, selagi ada masa selagi tu kami buat. Tambah kek marble, tambah kek oren. Look, semua dah siap. Tinggal nak goreng fresh-fresh. Ni paste kuih tiaw aku tu. Nasi goreng bekas sekolah. Bihun masjid. Ni mi lagi nak buat. Sup dah ready. Sambal nasi lemak semua dah ready. Tinggal nak goreng kari pak hangat-hangat. Wadah. Mi supnya pun hampa kena cuba. Pasal resep kita baru. Makan dengan sambal belacan. Lupa nak tunjuk Ustaz. Ya HF, takut ke nak balik ke? Maksudnya kek yang order biasa awak sanggup buat sebab saya nak ready semua. InsyaAllah. Saya tak akan bagi kotak kak. Semua kita akan jual juga. HF kata kek yang mana? Sebenarnya yang aku buat 500 biji kek tu ni, aku buat jagung dah siap dah. 500 biji kek tu sebenarnya dah sold out sebab semua tu match dengan PS punya order. Jadi kalau aku bagi kat PS, memang hampa yang malam ni tak dapat langsung lah. Namun demikian, malam ni punya aku akan bagi untuk orang yang mai, bukan PS. Dan PS punya aku akan usaha buat 2-3 hari, 4 hari ke, lagi 500. Meja kek ni dah clear. Boleh susun lauk semua dekat sini. Yang periuk tu semua susun daripada sini sampai sini. Apa betul? Tak lagi nak top up semua ambil pada sini. Kejap aku nak buat lintah langsung. So kita ada ayak tebu, kita ada ayak free. Ayak ni semua free. Ni apa, screen ke apa? Okey, ni ayak free. Okey. Aku belanja. Kita ada ayak tebu. Dia pun tak mesin lagi. Ni kita ada vendor Nestum. Yang ni nanti tengah duk masak. Yang ni pun tengah duk masak. Ada yang dah masak. Kita ada sate. Kita ada Tisha akan makan dengan nanti hampa punya daging bersama tu tak sini satu. Aku punya tu. Yang ni sate. Ni ayak soya memang sedap. Tapi hampa kalau beli makan minum malam ni juga nah. Lepas tu jeli kelapa ni pun sedap. Ya Allah. Ramai lah kata mai. Lepas tu kita ada acar buah.
Okay, kita ada sambal garing. Ini semua fresh masak. Paru goreng, kena rasa juga, kena beli. Kita ada sambal sapau pun fresh. Kita ada kek nanti aku jual kat sini. Yang ni kita ada curry puff tester untuk siapa yang nak beli saja. Siapa yang tak beli tak boleh dapat tester sebab sangat limited. Situ curry puff dengan wadah. Ni aku support makcik dekat Johor. Repek pisang sedap. Lepas tu ni lah segala manusia penuh sejagat ni. Tisat. Ya baik. Pak tangan kiri, maaf. Lepas tu macam tak pernah makan nampak ni kan. Lepas tu ya. Sorry tak. Tangan kiri. Apa tu? So dah. Itu ni tempat untuk hampa makan.